Korang RM1 yang korang bayar setiap kali pergi klinik kesihatan tu boleh hilang. Bukan dalam 10 tahun, bukan dalam 5 tahun, boleh jadi tahun ni juga. Dan korang yang akan kena himpak bil sebenarnya, MOF dah arah potong, KKM kena trim RM3 bilion, skim madani dah dipotong separuh. Ini bukan hipotesis, ni dah jadi. Sebelum kita risau, jom faham dulu apa sebenarnya RM1 ni. RM1 yang korang bayar tu sebenarnya bukan harga sebenar, tu charge simbolik je. Sebab kerajaan tanggung 98% baki untuk korang. Pemeriksaan, ujian darah, rawatan, ubat semua dah termasuk dalam RM1 tu. Itulah yang buat akses kesihatan asas di Malaysia antara yang paling berpatutan di rantau ni. Tapi kalau 98% subsidi tu hilang esok, siapa yang akan tanggung perbelanjaan? Koranglah jawapannya. Korang masih rasa subsidi RM1 tu kecil? Tengok cerita ni. Pernah viral di X dulu, seorang bapa berkongsi pengalaman bila anak dia masuk PICU, organ failure, kena guna mesin canggih, pakar bertugas, rawatan susulan berbulan-bulan. Bil hospital total RM32,000. Tapi bapa pesakit cuma bayar RM500 je. Selebihnya RM31,500 tu rakyat Malaysia tanggung sama-sama melalui cukai dan subsidi. Sistem macam ni rare di dunia. Tapi kenapa ia mungkin akan rosak? Jawapan dia datang dari satu perang yang jauh dekat Iran sana. Bila perang Iran-US meletup, harga minyak global naik mendadak dan Malaysia yang masih bagi subsidi minyak terpaksa tanggung beban yang gila-gila. Bil subsidi minyak melonjak 10 kali ganda dari RM700 juta sebulan naik ke RM7 bilion sebulan. Itu bersamaan RM2,300 melayang setiap saat. MOF tak boleh print duit ikut suka, jadi dia kena potong belanja kementerian lain. MOF Direktif April 2026, KKM kena trim RM3 bilion. Bila minyak makan duit terlalu banyak, klinik kesihatan kena kurus dulu. Kesihatan jadi mangsa pertama. Tapi soalan paling penting sekarang, kalau bayar penuh, kos rawatan korang berapa sebenarnya? Kalau RM1 hilang dan korang kena pergi swasta, beza dia bukan kecil. Demam biasa kat klinik kesihatan korang bayar RM1, tapi demam yang sama kat swasta RM100. Beza 100 kali ganda. Gigi cabut beza 65 sampai 300 kali. Pakar beza 80 kali. Sama-sama sakit, sama-sama rawatan tapi harga bertukar 100 kali ganda. Subsidi tu bukan sekadar bantuan, subsidi tu nyawa. Harga sebenar kesihatan memang mahal, cuma kerajaan tahan supaya korang tak rasa. Demam tu kecil, ni yang boleh buat keluarga bankrupt. Caesar kat KKM kelas 3 cuma RM100, tapi kat hospital swasta RM18,000 harga setara down payment kereta Myvi. Buah pinggang rosak, bayar harga installment Honda HR-V setahun. Anak masuk PICU, bayar simpanan 5 tahun korang. Ini bukan healthcare lagi, ini bencana kewangan. Subsidi yang korang ambil sambil lewa tu, itu yang halang keluarga korang dari muflis bila musibah datang. Tapi Malaysia bukan seorang yang hadap masalah ni. Korang tahu tak rantau kita? Kita sebenarnya antara yang paling teruk di rantau Asia Tenggara. Medical inflation Malaysia tembus 15% setahun. Thailand sekitar 12%. Singapura sekitar 10%. Belanja kerajaan untuk KKM cuma 2% dari KDNK. Sedangkan negara OECD purata 6%. Doktor ramai dah pindah swasta. Hospital awam sesak teruk. Sistem dah lama tegang. Bila bil subsidi minyak datang makan bajet KKM, sistem yang dah tegang ni boleh patah. Persoalan dia bukan lagi kalau tapi bila. Sistem patah, siapa kena dulu? Bila subsidi terhakis, B40 yang paling terdedah, skim madani dah dipotong separuh dari RM100 juta turun ke RM50 juta. Limit pun cuma RM75 sampai RM250 setahun je, cukup untuk demam, selesema, luka ringan je. PKB40 pula fokus screening dan bantuan device terhad, bukan untuk rawatan harian. Kalau subsidi RM1 hilang, pilihan B40 cuma satu tahan sakit sampai betul-betul teruk, baru rush ke A dan E yang dah sesak. Tapi M40 pun bukan selamat. Korang yang gaji RM4,000 sampai RM8,000 baca slow-slow. M40 jadi sandwich generation yang paling stuck, tak layak bantuan B40, tak mampu premium yang dah naik 40 sampai 50% bila masuk age band baru. Tak boleh fully private, tak boleh fully bergantung KK yang dah sesak, stuck di tengah. Sejak premium naik, 340,000 rakyat dah cancel insurance dari Januari 2024 sampai Jun 2025, yang tinggal bayar lebih mahal. Ni belum cerita kumpulan yang paling lemah lagi. Ada satu kumpulan yang tak boleh tunggu sistem rosak, iaitu pesakit kronik. Kencing manis kena ubat tiap hari, buah pinggang kena dialisis 3 kali seminggu, RM32,000 setahun tanpa subsidi, jantung kena kawal tiap minggu,
kanser kena kemo ikut jadual. Bagi mereka, subsidi bukan kemudahan, subsidi tu nyawa. Beban NCD Malaysia RM64.2 bilion setahun. Bila bil rawatan naik sikit pun, ramai akan terpaksa pilih antara makan atau ubat. Okay, jom kita move. Kita memang tak boleh kawal treasury, tak boleh kawal perang Iran-US, tak boleh kawal harga minyak global, tapi kita boleh kawal satu benda, iaitu diri korang, rumah korang, masa depan korang. Sistem mungkin rosak, tapi korang tak perlu rosak sama. Bukan tunggu kerajaan, bukan harap perang habis, bukan sekadar doa je. Bertindak. 3 perkara simple je, boleh start malam ni juga dari telefon korang. 3 lapisan perlindungan yang Daus sendiri dah buat. 1 simpanan. Untuk emergency cepat, target 3 hingga 6 bulan perbelanjaan. 2 insurans untuk bil besar, plan biasa RM80 sampai RM150 sebulan. 3 pengetahuan untuk navigate sistem yang dah ada macam PKB 40, Madani, MySalam, perlindungan tenang. 3 penting sebab kalau satu rosak, 2 lagi sokong. Jangan letak semua telur dalam satu bakul. Untuk simpanan, Daus sendiri letak duit kecemasan kesihatan di Versa Cash E Money Market Fund yang syariah compliant, liquid bila-bila, no lock-in dan returns lagi baik dari current account yang bagi kurang 1%. Link dalam bio plus promo code VDAUSDK. Daus cadang mula dari RM100 sebulan. Not financial advice, DYOR. Sebelum Daus tutup, audit diri sendiri sekejap, tik dalam kepala. 1. Korang tak tahu berapa simpanan korang sekarang. 2. Tak ada insurans atau takaful kesihatan. 3. Semua duit dalam current account. 4. Tak pernah cakap pasal money dengan family. 5. Tunggu next month baru start. Tik semua 5. Korang tengah main api, kena bertindak. Daus tak tahu bila kerajaan akan ubah dasar kesihatan, tapi Daus tahu satu benda, yang dah bersedia akan selamat, yang harap je akan kena. Pilih jadi yang mana? Share video ni dengan family korang, terutamanya ibu bapa, adik-beradik, kawan-kawan B40 dan M40. Daus jumpa korang video depan.